Kaki botol. Pakcik Manisan sangat suka minum. Bukan air kosong, tetapi sparkling sirap ceri. Dia akan menghabiskan sebotol besar setiap hari. Rasa manis dan buih-buih soda membuat dia rasa gembira. Tetapi, selepas minum, dia selalu rasa mengantuk dan badannya jadi melekit. Manisan, tolong siram pokok bunga di kebun kita. Ia sudah layu, kata Makcik Laila dengan lembut. Ya, Laila. Sebentar lagi, janji Pakcik Manisan. Namun, dia menghirup sirap lagi dan terus terlena di kerusi malasnya. 3 hari berlalu. Bunga mawar, bunga raya dan semua sayur di kebun Pakcik Manisan mula kelihatan sangat sedih. Makcik Laila hanya mengeluh. Ah, Manisan, kelekatan botol itu telah membuat kamu lupa tugas. Pakcik Manisan akhirnya terjaga. Dia melihat kebun yang kering dan merasa malu. Saya harus berhenti minum sirap ini terlalu banyak, katanya. Dia mengambil penyiram air dan mula menyiram setiap sudut kebun dengan tekun. Walaupun terlambat, dia berazam untuk bertanggungjawab. Pakcik Manisan belajar bahawa apa-apa sahaja yang diminum secara berlebihan sehingga mengabaikan tanggungjawab adalah tidak baik. Simpulan bahasa hari ini, kaki botol. Maksud, orang yang sangat suka minum arak. Contoh ayat, kaki botol itu sering bergaduh dengan isterinya apabila dia mabuk.